Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Alia Edina binti Idris, merupakan pelajar Sekolah Kebangsaan Bendahara Seri Maharaja dengan kod MBA 2005. Pergi ke kota membeli naskah, singgah sebentar di tepi taman. Ilmu dibaca, membuka sejarah, mengenal raja merentas zaman. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah buku ilmiah yang sangat bernilai, iaitu Pemerintahan Beraja di Alam Melayu Merentas Zaman, hasil karya Ramla Adam dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016. Buku ini mengandungi 11 bab yang sangat menarik dan menutupi 371 muka surat. Hadirin sekalian, buku ini membincangkan tentang sistem pemerintahan beraja yang telah lama wujud di alam Melayu sejak zaman dahulu hingga ke masa kini. Penulis membawa pembaca memahami sejarah institusi beraja bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, seterusnya melalui era penjajahan hingga kepada sistem raja perlembagaan yang diamalkan di Indonesia hari ini. Melalui pembacaan buku ini, kita dapat memahami bahawa institusi beraja bukan sekadar simbol, tetapi memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan politik, memelihara adat dan budaya serta menjadi payung kepada rakyat. Penulis menjelaskan dengan terperinci bagaimana raja menjadi tonggak perpaduan dan lambang kedaulatan negara. Dari segi gaya penulisan, buku ini menggunakan bahasa yang formal tapi mudah difahami. Fakta-fakta sejarah disusun secara kronologi menjadikan pembaca mudah mengikuti perkembangan sistem pemerintahan beraja. Selain itu, buku ini juga disokong dengan rujukan sahih sekaligus meningkatkan kredibiliti dan nilai ilmiahnya. Hadirin yang dihormati, terdapat banyak pengajaran yang kita dapat ambil daripada buku ini. Antaranya ialah kepentingan menghormati institusi beraja sebagai lambang kedaulatan negara. Kita sebagai rakyat perlu menunjukkan kesetiaan dan menghargai peranan raja dalam memastikan keamanan dan kehormatan negara terus terpelihara. Selain itu, buku ini juga mengajar kita tentang pentingnya memahami sejarah. Dengan mengetahui sejarah pemerintahan beraja, kita akan lebih menghargai sistem yang kita nikmati pada hari ini. Sejarah juga membantu kita mengelakkan kesilapan lampau dan menjadi panduan dalam membina masa depan yang lebih baik. Seterusnya, pengajaran yang kita dapat ambil adalah nilai kepimpinan. Raja-raja Melayu pada zaman dahulu telah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang berwibawa seperti bijaksana, adil dan bertanggungjawab. Nilai-nilai ini sangat penting untuk dicontohi oleh generasi muda agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualiti pada masa hadapan. Hadirin sekalian, buku ini mempunyai banyak kelebihan yang memberi manfaat kepada murid. Antaranya ialah buku ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah dan sistem pemerintahan negara. Murid dapat memahami konsep raja perlembagaan dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Selain itu, buku ini membantu memupuk semangat patriotik dalam kalangan murid. Apabila murid memahami peranan institusi beraja dalam sejarah negara, mereka akan lebih menghargai kemerdekaan dan kedaulatan Malaysia. Hal ini penting dalam membentuk jati diri dan identiti sebagai rakyat Malaysia yang berbangga dengan negaranya. Di samping itu, buku ini juga sesuai dijadikan bahan rujukan dalam pembelajaran terutamanya bagi subjek sejarah. Kandungan yang padat dengan fakta dan huraian yang menjadikan buku ini sangat berguna dan sesuai dijadikan bahan rujukan dalam pembelajaran dan membantu murid memahami topik berkaitan dengan lebih mendalam. Pagi hari memetik kelapa, air diminum penyejuk badan. Kesultanan Melayu mekar di jiwa, lambang agung sebuah kerajaan. Burung tempuah membuat sarang di pagi hari di hujung desa. Sejarah raja dikenal sekarang
menjadi panduan sepanjang masa. Sebagai kesimpulan, Pemerintahan Beraja di Alam Melayu Merentas Zaman merupakan buku yang sangat manfaat dan wajar dibaca oleh semua murid. Buku ini bukan sekadar menambah ilmu pengetahuan, malah memberi pengajaran yang berguna dan menyemai rasa cinta akan negara dan institusi beraja. Sekian, terima kasih.